Assalamualaikum, apa khabar? Sehari dua ni duk tertanya-tanya, adakah golongan jin dan juga syaitan boleh melihat manusia? Kita memang tak boleh tengok set demo tu. Terah belek-belek internet, terjumpa website Mufti Wilayah Persekutuan. Ada orang tanya, adakah syaitan dan jin boleh melihat aurat kita? Jadi dia tulis sini, Kak Nu baca deh. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Surah Al-A'raf ayat 27. Ayat tersebut menunjukkan bahawa sesungguhnya syaitan itu serta keturunan dan bangsanya dapat melihat kita, sedangkan kita tidak boleh melihat mereka. Oleh itu berjaga-jaga dan berhati-hatilah dengan mereka. Sesungguhnya Allah telah menjadikan syaitan-syaitan itu penolong, yakni pembela bagi orang-orang yang kafir, yang tidak mengesakan Allah dan tidak membenarkan rasul-rasulnya serta tidak mengamalkan petunjuknya, yakni yang telah dibawa oleh rasul-rasulnya. Lihat Al-Tafsir Al-Muyassar halaman 153. Menjelaskan lagi, syaitan dan jin ni boleh melihat kita dalam semua keadaan, sama ada kita ni sedang memakai pakaian ataupun menanggalkannya. Begitu juga ketika kita sedang menunaikan hajat di dalam tandas, sedang mandi, makan dan lain-lain. Perkara ni dikuatkan lagi dengan riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud penghalang, yakni hijab antara pandangan mata jin dan aurat Bani Adam ketika membuka pakaian ialah membaca Bismillah, yakni dengan nama Allah. Hadis riwayat Al-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Awsat 2504. Begitu juga terdapat riwayat lain daripada Ali bin Abi Talib yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud penghalang, yakni hijab antara pandangan mata jin dan aurat Bani Adam ketika masuk ke kanif, yakni tempat buang air, ialah membaca Bismillah, yakni dengan nama Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah 297. Jadi terjawablah belaka gapo kita nak tahu. Pakak-pakak ambil pedoman belaka dah. Jangan sesekali kita ni duduk telanjang bulat ke, bila tukar pakaian ataupun kita duduk dalam tandas, kita nak pergi tandas tu kita tak baca gapo-gapo. Bacalah Bismillah sebagai pendinding. Setengah-setengah pandangan ulama tu dia kata golongan jin dan juga syaitan ni lebih ramai daripada manusia. Lah set demo tu tinggal di merata-rata tempat, di laut, di darat, di udara, di air, di dalam-dalam gua, di celah-celah batu dan macam-macam lagi lah. Kalau golongan jin ni dia ada jin Islam dan juga jin kafir. Hak jin kafir tu hak kita takutnya. Kalau setan dan iblis kita maklum dah, memang dia ni musuh utama manusia yang Allah melaknat mereka. Jadi berhati-hatilah, pakak-pakak berhati-hati belaka deh. Assalamualaikum.